Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pengetua yang pengetua kasihi. Pengetua harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, bersemangat dan ceria pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk episod ke-29 dalam cabaran motivasi 30 hari tanpa henti. Pengetua sangat bangga kerana kamu semua terus mendengar, terus belajar dan terus mahu menjadi pelajar yang berakhlak baik dan berdisiplin tinggi. Anak-anak semua, pesanan pengetua hari ini sangat penting untuk sekolah kita, iaitu tolong jaga fasiliti sekolah. Sekolah ini bukan milik pengetua, bukan milik guru, bukan milik pekerja sahaja. Tetapi sekolah ini adalah rumah kedua kamu. Setiap bangunan, setiap meja, setiap kerusi, setiap pintu dan setiap dinding, semuanya untuk keselesaan kamu belajar. Bila fasiliti sekolah rosak atau dicemarkan, sebenarnya yang rugi bukan orang lain, kamu sendiri. Mengapa perlu menjaga fasiliti sekolah? Satu, untuk keselesaan pembelajaran kamu sendiri. Meja bersih, kelas kemas, sinki berfungsi, tandas tidak rosak. Ya, semuanya membuatkan kamu belajar dengan lebih tenang dan fokus. Dua, menunjukkan tahap disiplin dan harga diri. Pelajar yang berdisiplin tidak akan menconteng meja, menendang pintu, merosakkan dinding atau membuang sampah merata-rata. Ini bukan soal peraturan saja, tetapi soal maruah diri. Tiga, mengurangkan beban kepada sekolah. Setiap kerosakan memerlukan kos. Kos itu sepatutnya boleh digunakan untuk beli bahan PDP, alat tulis, buku rujukan dan keperluan murid, tetapi terpaksa diganti untuk baiki benda yang rosak. Empat, sekolah cantik, murid lebih semangat. Apabila persekitaran sekolah cantik, bersih dan terjaga, kamu sendiri akan rasa lebih seronok untuk hadir dan belajar setiap hari. Anak-anak semua, pengetua nak ajak kamu buat satu amalan mudah. Setiap kali kamu nampak sampah, kutip. Setiap kali kamu nampak kerusi terbalik, betulkan kas. Setiap kali kamu nampak rakan rosakkan sesuatu, tegur dengan baik. Tindakan kecil kamu hari ini memberi kesan besar kepada sekolah kita. Pengetua percaya, kalau kamu semua jaga fasiliti sekolah dengan baik, sekolah kita akan menjadi tempat yang lebih selesa, lebih ceria dan lebih membanggakan. Baiklah anak-anak yang pengetua sayangi, jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI di YouTube supaya motivasi harian ini dapat sampai kepada lebih ramai. Kita jumpa lagi dalam episod terakhir esok. Tolong jaga sekolah kita, kerana sekolah kita mencerminkan siapa diri kita.